Hai, Assalamualaikum. Kat sini Amira Nozlan. Memandangkan hari ini adalah hari pertama untuk 2026. Apa yang aku buat untuk hari pertama 2026 ni? Jadi, korang punya tahun baru macam mana? Malam tadi macam mana korang celebrate? Untuk aku tak ada celebrate apa-apa pun. Duduk kat bilik je, baring-baring. Layan phone, anak-anak pun main kat bilik je, tak ada keluar. Aku tanya adik-adik aku pun semua memang lepak kat bilik. Nak tengok-tengok bunga api sangat. Excuse me, kata punya tiket. Jadi baru hari ni kita beraktiviti. Sekejap lagi kita nak keluar. Dan paling penting, kita akan ke kubur. Kenapa? Nanti akan tahu. Korang jom follow aku menjalani 1 hari bulan 1 2026 bersama Latif, bersama Ivan dan bersama Isra. Asia. Okey, hari ini adalah hari pertama untuk tahun 2026. Jadi apa aktiviti kita untuk hari pertama 2026 ni? Pertama sekali sebabkan sekarang dah pukul 1 siku. Perut pun dah lapar. Jadi tempat pertama yang kita pergi adalah, kita pergi Dobi dulu Oh, kita kena, nampak kan ingat belakang tu? Kita akan ke Dobi dulu, hantar baju, letak je. Lepas tu kita akan gerak untuk mencekik. Kita sampai Dobi. Kita nak pergi cek kosong, harga okey. Kita on. Kalau tak, ada satu lagi Dobi kat belah sana, dekat dia seberang daripada kaki lima ni. Ada lagi Dobi. Apa rasa tak okey, kita pergi sana lah. Apa nak pergi mana? Nak pergi perbatasan. Bukan. Hello. Hello. Hey. What are you doing? A few moments later. Adik kita untuk keringkan saja RM6. 1, 2, RM6. Tapi boleh ke keluar semua ni? Boleh ke dapat semua tu? Tak apa? Berapa ringgit dapat? Ikan. Aku balik daripada rumah Tompang tu, bahagian bahu dengan kaki sakit, tak boleh nak angkat. Macam masa injek lah. Aku tak sure lah kenapa, sebab tangan kat sana tak adalah sakit. Aja ada orang. Tolong. Jadi masa aku balik dari rumah Tompang tu, bahagian bahu aku dengan bahagian kaki ni macam muscle injured. Sakit sangat nak gerak, nak angkat. Jadi aku terpaksa rehatkan sampai tahap makan Panadol tau. Sakit sangat. Jadi aku tak dapat nak buat kerja rumah, tak dapat nak kemas rumah pun. Macam mana keadaan rumah tu masa balik, macam tu lah. Baju tak boleh lipat, tak boleh basuh banyak. Rumah tak bersapu, tak bermop. Aku sempat buat dapur je, itu pun macam ala-ala kadar je. Jadi cerita dia, kalau dengan Ratib ni, apa bening komplain, belum tentu lagi dia jadi macam gitu. Dia ni ketut. Jadi macam aku cakap tadi, kita patut nak pergi makan kan. Lepas tu tiba-tiba dia tukar plan, kita stay lah tunggu kat Dobi sebab dia takut bakul tu hilang.
Dia cakap banyak kes, bakul hilang lah apalah. Kita kena tunggu dalam 20 minit, tunggu. Lepas tu kan baru kita pergi makan. Sekarang pun dah pukul 1:30. Agak-agak ada lagi lalau je. Hilang lah. Boleh ke tak dah? Kontut. Nak kentut je nak tengok tak? Oh. Oh, sudi. Dengan anak-anak semua kat dalam bilik je. Tak adalah tengok mengapa nak tengok kat phone. Apa yang orang post itulah kita orang tengok bunga api. Tengok. Oh. Oh, sudi. Terkentut lagi. Jadi Atik buat keputusan, mak. Dia tariklah bakul kesayangan tu, takut hilang, tapi dia suruh geraklah untuk pergi makan. Pasal kakak ipar dah ajak dia pergi makan. Kakak ipar dia dah ada kat sini, dia ajak pergi minum kat sana. Jangan. Okay, jadi guys, belum bertukar lagi. Biasalah kalau duduk dengan Atik ni memang hidup kakak-kakak. Kejap tukar. Memang tak pernah yang teratur. Ni nak pergi makan sebab rupanya kakak ipar aku ada kat sini. Kakak dia ada kat sini dan dia ajak pergi makan. Jadi tu tinggallah baju tu, ambil bakul. Bakul bawa. Bakul tetap. Kan? Jamuan dekat tu. Ada jamuan. Makan free. Ada jamuan dekat BSN, makan free. Patutlah dia kejar. Patutlah dia kejar. Yeah, boy. Dah sampai tempat makan free. Rupanya owner kedai ni dia bagi belanja untuk siapa-siapa yang datang makan free. Ramainya. Dah macam kenduri Ramainya. Kat masuk kat ini buat jamuan. Oh, ada jamuan. Makan dekat Macam makan kenduri macam kan ini memang kat sendiri. Nasi Melayu tapi dekat. Asu cawan tu ambil. Ambil cawan tu. Air sedap ni air orange. Tu air sirap lychee. Tu air teh lemon ais. Kau nak air mana? Ni ais kosong. Mana air merah tu? Tadi dah makan bukan biasa-biasa. Kita ada makan lauk kambing tadi. Makan sampai kenyang. Ramai orang. Terima kasihlah kepada toki kedai tu kan. Baguslah dia buat makan-makan tu untuk nak menyambut sempena tahun baru. Untuk nak apa tu kata keberkatan untuk tahun baru. Semoga tuan kedai murah rezeki, dimudahkan segala urusan dan semakin maju jaya lah. Cik buku kan. Tapi kita laju-laju sebab Atik nak pergi kecil. Apa ni? Mana kerja satu ni? Aku nak cek cepat ke? So jadi di tempat kita cari laju-laju dapat buku matematik untuk Irfan. Okey, dalam dia banyak aktiviti yang fun sebab dia berkala-kala. And satu lagi kita dapat buku sains awal, aktiviti yang menarik juga, sains. Dan sebenarnya aku nak mencari buku cerita untuk dia membaca tapi tak jumpa buku cerita. Jadi aku dapatkan buku suku kata. So aktiviti juga untuk bacaan dia, untuk nak lebih mantapkan bacaan Irfan Haris ni.
Tak lama lagi dah bercuti, dah nak kena masuk Sekolah baru. Jadi last ni kita punya last journey untuk hari terbaru 2026. Kita ke kubur mak sebab setiap kali tahun baru memang akan ingat kat arwah mak. Kerana mak punya tarikh lahir adalah 1 bulan 1. 1 bulan 1 kan ada orang bakar-bakar mercun tu. Dia akan selalu cakap, oh orang tu bakar mercun untuk sambut birthday dia. Jadi kita nak pergi menziarah mak sempena 1 bulan 1 ni lah tarikh dia dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim, dah sampai. Allah. Assalamualaikum ahli kubur. Tunjuk mana kubur Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum mak. Boleh sini ha. Mak dia nak buat apa? Rajanya Nanda kita. Baik. Oh, Mana juga tu. Ni pula last. betul sudah dah. Apa? Pak. Okey, Alhamdulillah sampai sini saja video kita kali ini. Komen, share, subscribe untuk kita lagi rasa semangat nak buat lebih banyak video. Bye. Bye. Jangan lupa subscribe.